menabung beli harta. Tapi kalau dapat gaji, dapat gaji, gaji tu semua hutang. Tabungan tak bertambah, harta tak bertambah. Memang tak kaya lah, nampak je mewah. Anything happen, gaji tak ada, semua zero, kosong. Nampak tak? Jadi kekayaan, ini yang saya sentiasa ulang, kekayaan ialah bukan tentang berapa besar gaji. Kekayaan bukan tentang berapa besar gaji, tetapi berapa lama kita boleh bertahan. Ketika tidak ada lagi gaji ni, berapa lama boleh bertahan? Apa yang menentukan kita dapat bertahan ialah berapa banyak tabungan yang kita ada, berapa banyak harta yang kita miliki, dan hutang kita berapa banyak yang dah lupus, yang masih berbaki lagi. Itulah yang menentukan berapa lama kita boleh survive. Okey. Jadi sekarang ni tuan-puan kena ingat, bila simpan emas ni, dia bukan sekadar, walaupun saya cakap harga emas tadi naik turun lah, tunjuk graf lah apa semua, itu bukan itu hanyalah alat. Emas hanyalah alat untuk kita bina tabungan, bina harta, kita tutup hutang. Emas hanyalah alat saja, tuan-puan. Emas ni semuanya hanyalah alat je. Ni alat ni. Ada tempat emas, tempat yang terbaik untuk kita bina tabungan. Ada bahagian duit SB dan tabung haji. Okay, bagi orang berniaga, ada bisnes nak buat overdraft, tabungan dia yang bagus ialah mungkin overdraft, letak dalam fixed deposit. Okey. Jadi harta ni apa, tuan-puan? Harta, tabungan. Okey, saya tunjuk. Tabungan termasuk duit dalam akaun bank, termasuk dalam ASB atau tabung haji, termasuk dalam fixed deposit bagi orang bisnes, termasuk dalam emas. Ni emas ni adalah sebahagian daripada bentuk tabungan. Okey. Jadi ini adalah bentuk tabungan. Harta, okey. Harta ialah apa yang ni tuan-puan kena ingat ni. Harta ialah apa yang ada cash flow. Cash flow ni senang, ialah pendapatan. Passive income. Cash flow. Termasuklah rumah yang ada income, sewa, ada sewaan. Tuan-puan ada tanah, memiliki tanah yang mendatangkan hasil. Apa lagi tuan-puan? Tuan-puan apa saja yang tuan-puan miliki lah. Kalau tuan-puan ada kereta 5 buah kereta, semua kereta tu untuk disewakan, tuan-puan ada income, kereta pun boleh jadi harta. Kereta ada income sewaan.